Bismillahirrahmanirrahim. Berita terkini JKR hari ini hari Khamis 16 Oktober 2025 bersamaan dengan hari ini 24 Rabiul Akhir 1447 Hijriah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada 56 mata memandang. Alhamdulillah, live JKR hari ini seperti biasa bersiaran langsung di live Presiden JKR kita iaitu live Abah G yang mana dilaksanakan oleh Director JKR International iaitu Tuan Dafi kita. Hari ini kita masih lagi dengan pengajian Al-Quran yang mana bacaannya diperbetulkan dan dipantau oleh Ustaz MYU Legend iaitu Menteri Agama JKR dan Ustaz Zajid, yang mana hari ini kita masih lagi dengan surah Al-An'am ayat 31 hinggalah 41 yang mana dibacakan oleh Rahmaliah Harahap ayat 31 dan 32, Siti Sadiah ayat 33 dan 34, Nur Hayati ayat 35 dan 37, Ati ayat 38 dan 39 dan juga Zulfa ayat 40 dan juga 41. Alhamdulillah. Dan ulasan daripada Ustaz Zajid, Alhamdulillah pengajian surah Al-An'am bersambung ayat 31 hinggalah 41 hari ini. Latihan sebutan pada makraj huruf Shad dan Sin, perhati praktik untuk tempat wakaf akhir ayat yang ada huruf qalqalah atau ada huruf hamas iaitu kaf dan ta. Ada sedikit berbeza pada huruf-huruf ini bila diwakafkan. Fokus ketika bacaan, jangan berpindah kalimat. Dan daripada Ustaz MYU Legend, jaga baris panjang pendek di kalimah. Silap baris maka berubahlah dan salahlah makna ayat tersebut. Dan pagi tadi ada tazkirah daripada Ustaz MYU daripada surah Al-An'am ayat 39, orang yang mendustakan ayat-ayat kami di dalam gelap gelita, sesiapa yang Allah kehendaki nescaya akan disesatkannya menurut ketetapannya, dan sesiapa yang menjadikannya berada di atas jalan yang lurus. Dan daripada surah Al-Naba, kisah orang kafir yang degil sesudah mati. Apa yang mereka mahu jika diberi peluang hidup semula. Orang kafir yang degil dan apa kata mereka, saya mahu jadi tanah sahaja yang begitu senang tanpa ada tanggungjawab, seperti haiwan juga tidak dipertanggungjawab dan dikumpul semuanya menjadi tanah. Dibuka pintu hidayah sebab masih ada orang yang memberi nasihat. Alhamdulillah, Allah tidak menggerakkan hati untuk melakukan maksiat lagi. Di dunia, sekecil apapun kebaikan dan keburukan ada balasannya. Sampaikan dakwah kepada mereka. Saat sakaratul maut diperlihatkan baik dan buruk amalannya seseorang itu. Kita hanya beza alam dunia dan alam barzah. Rezeki dan bentuk rezeki diibaratkan pengantin baru. Iliyin iaitu ataupun syurga yang tinggi, dan sijin ataupun neraka yang sempit. Jika di alam barzah arwah ada yang diseksa, mereka hanya menantikan doa kita, sedekah atas nama mereka. Umum dan khusus untuk arwah dapat langsung daripada kita yang mendoakan. Ilmu yakin dari Allah, tiada keraguan lagi. Sedekah janganlah tunggu kaya, dan sedekah jangan takut miskin. Jadikanlah ia sebagai satu kebaikan. Dan kisah tauladan kisah tauladan, ada satu kisah tauladan yang dikongsikan oleh Ustaz MYU pada pagi ini. Jika suami meninggal, apakah wasiat yang ditinggalkan pada isteri? Allah memperlihatkan segala kebaikan suami. Kisah seorang suami yang ketika hidup jumpa orang yang sesat lalu dia hantar pulang. Jika dia tahu pahala tersebut pasti lagi jauh dia hantar orang itu. Dan ketika berjalan ke masjid berjumpa seorang dalam kedinginan lalu diberikan jaket yang lama untuk elakkan orang itu sejuk dingin dalam keadaan kesejukan. Dan baju macam jaket tu maksudnya bajulah, baju ataupun jaket lah. Tetapi jika aku tahu, pasti aku akan beri jaket dia yang baru tu, kerana dia tengok pahala dia memberikan jaket yang lama pun begitu. Kalau dia tahu, dia akan memberikan orang kata jaket yang baru yang dia ada ketika itu. Ketika di rumah datang seorang pengemis, hanya ada sebiji roti lalu diberikan setengah roti kepada pengemis itu. Dan jika pengemis itu tahu besarnya pahala itu, pasti pengemis itu berkata, aku akan berikan ke semua roti itu kepada pengemis itu. Itulah sedikit orang kata tazkirah daripada Ustaz MYU Legend pada pagi ini. Dan Alhamdulillah, doa penutup live dibacakan oleh Ustaz MYU Legend mengakhiri live pagi ini. Dan di sini saya war-warkan sampaikan kepada semua info infak beras JKR
iaitu sebanyak 2.5 ton beras akan diinfakkan oleh GKR esok di Sulawesi Selatan, menjadikan total keseluruhannya adalah 105.5 ton beras telah diinfakkan ataupun diagihkan oleh GKR International. Alhamdulillah. Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Dan untuk pengetahuan semua, matlamat Presiden kita ingin mengagihkan 100 ton beras dan tak sangka sekarang kita dah melebihi iaitu kita telah mencapai untuk esok 105.5 ton beras telah diagihkan. Alhamdulillah. Okey, dengan itu berakhirlah liputan aktiviti JKR pada hari ini dan saya terus bacakan senarai nama infak umrah dan beras pada tarikh hari ini, Khamis tarikh 16 Oktober 2025. Untuk tim hijau ataupun tim Malaysia, kita ada Umi Kalsum, D, Tuan Hamid, Puan Ana, Kak Ayam Masuri, Ju Mustafa, Bronesh, Syidah Omer, Rosmah, Mizi, Nurul Arlef, CPJ, Ati, Bunda Aidah, Saidina, Aisyah, Kak Yati Ninja, Fira, Kak Nani, Kak Halijah, Jamalia, Bonda Kama, Kak Farida Aziz, Abang Ai, Cik Bunga, Kak Nah, Jun, Firdaus, Hamizah, Rusdi, Kak Mariam, Nida, Firdaus, Ayuni, Nur Azian, Idu Sabahan, Ibu Asyah, Ustaz Zudi, Ina dan juga Fazilah. Dan total infak untuk tim Malaysia ataupun tim hijau pada hari ini sebanyak RM55 dan top infaknya adalah Kak Nani RM10. Alhamdulillah. Nama-nama untuk tim merah ataupun tim Indonesia, kita ada Ustaz Dol, Icha Sri Mulyani, Miftah Yulianti, Siti Aminah, Kang Abdul, Ainun, Siti Sadiah, Kantin Paul, Mariam, Maya, Siti Sharifah, Ustazah Jid, Ustaz MYU, Alma, Zulfah, Uni Dini, Rahmaliah, Nur Hayati, Ayang Mekah, Leo, Sabri dan Eti Herawati. Dan top infak total infak untuk tim merah ataupun tim Indonesia hari ini sebanyak RM77,000 dan top infaknya adalah Ustaz Dol, Ustaz MYU, Ustazah Jid, Alma, Zulfah, Eti Herawati, masing-masingnya menginfakkan RM5,000. Alhamdulillah. Dan dengan ini saya bacakan sekali kiraan infak setiap hari, infak umrah dan beras JKR, iaitu pada hari yang terkini iaitu semalam hari Rabu 15 Oktober 2025. Untuk tim hijau ataupun tim Malaysia kita ada RM58 totalnya. Tim merah ataupun tim Indonesia RM25.76. Tim putih ataupun tim Singapura sebanyak RM32.60. Dan total untuk 3 negara sebanyak RM116.36, menjadikan jumlah yang terkini yang terkumpul sehinggalah semalam sebanyak RM9,710.76. Alhamdulillah.